I just had to let you know you're. Okey, nama saya Salif, nama metrik saya F2024. Okey ni. Okey, nama saya Khalilullah bin Mahir, nombor metrik 208. Okey, kat. Okey, sekarang kita dekat Masjid Darul Aman nak cari orang untuk kita interview tentang kesan terhadap dia bila perang berlaku dekat Iran. Sekarang apa dia ni? Oh, ni orang. Nama apa? Adam. Nama Adam. Okey. Kami daripada Polimas nak interview awak ni tentang kesan bila perang kat Iran berlaku. Apa yang awak rasa bila perang kat Iran berlaku? Kesan dia adalah harga minyak naik disebabkan oleh kan Iran kan dekat dengan Selat Hormuz kan. Lepas tu bila peperangan berlaku dia tutuplah Selat Hormuz, sebab tu minyak naik. Okey. Seterusnya harga makan naik. Bila minyak naik kan, mesti harga keperluan kita naik. Contoh seperti beras, makanan apa semua. Boleh kata rutin harian kita, makanan harian kita lah. Oh, bila perang tu harga minyak naik. Sebab apa harga minyak? Sebab kesan dia sebab kan minyak, laluan minyak ada dekat situ kan. So harga dia tutup selat tu, jadi harga minyak naik lah. Bukankah Malaysia ni pun pengeluar minyak ke? Malaysia memanglah pengeluar minyak, tapi Malaysia ni tak guna minyak sendiri. Tak guna minyak yang ni. Sebab minyak yang Malaysia guna ni boleh katakan digunakan untuk sektor penerbangan, perkapalan, macam tu lah. So boleh kata minyak Malaysia ni minyak berkualiti tinggi. Oh, macam tu. Okey. Terima kasih noh. Ya, baik. Terima kasih noh. Dok ngaji mana? Boleh mahal kan? Boleh baik. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ali Faikal bin Muhammad Qazi. Nombor metrik saya F296. Hari ini saya diberi tugasan untuk menginterview salah satu pengguna Sulpanab tentang kenaikan harga barang. Okay, Assalamualaikum. Adakah anda memiliki waktu untuk menjawab? Ada. Sebagai pengguna Sulpanab, adakah anda perasan kenaikan cos pengantaran atau harga ini sejak kenaikan ini? Ya, saya perasan sangat. Dulu banyak kedai yang sini beli, tapi sekarang kebanyakan ada cas. Harga makanan dalam aplikasi pun dapat naik sedikit. Mungkin sebab peniaga nak tampung kos bahan mentah yang makin mahal. Okey, untuk soalan kedua pula, adakah kenaikan ini membuat kabinet bersama anda? Sekarang saya lebih gerak cari kedai yang ada voucher atau pandemik untuk jimat. Kalau cas kehantaran terlalu tinggi, saya lebih rela keluar kedai sendiri atau masak di rumah. Tuan Pakcik, kami ada nak tanya sikit. Pakcik pernah order Grab tak? Pernah? Pernah. Okey, apa yang Pakcik rasa bila order Grab belakangan ni selepas perang dekat Iran berlaku? Kalau secara umumnya tak adalah rasa tempias tu terlalu ketara kan. Sebab kalau kita lihat dalam konteks Malaysia ni, kita masih keperluan dari segi minyak apa semua masih di tahap yang bukan kritikal lah. Maksudnya masih cukup untuk permintaan untuk konteks Malaysia ni. Jadi kesannya tak terasa sangat. Tapi ada sedikit kesan dia ada untuk sedikit tu kalau dari sudut mungkin dari sudut kos tu kot, kos hidup mungkin lah. Sebab kalau dari sebab bukanlah selalu kan nak order Grab ni kan. Jadi ada ketika mungkin dari efek dari sudut ekonomi tu mungkin lah, dari sudut pekerjaan tu sendiri, dari sudut pendapatan mungkin ada efek. Okay bang, nak tanya sikit. So abang ni sebagai Foodpanda punya rider, apa kesan ataupun impact yang abang kena lepas
lepas krisis perang Iran dan Israel ni? Saya rasa memang ada kesan dari konflik tu. Bila jadi macam ni, ekonomi global pun terjejas. Kita sebagai rider ni memang terasa sebab harga minyak boleh naik. Oh, okey bang. Selain harga minyak yang naik, apa lagi kesan yang abang hadapi selain tu? Selain minyak naik, banyak lagi kesan sebenarnya. Harga barang makanan pun dah naik, jadi kos hidup harian memang terasa. Kadang-kadang order pun tak menentu. Ada hari ramai, ada hari sikit sangat. Assalamualaikum bang. Saya nak tanya, apa kesan abang terhadap abang bila perang kat Iran ni berlaku? Kesan kalau ikutkan order ada macam biasa je. Takat sekarang lah, order ada macam biasa. Kalau bak minyak, kalau rider, kalau ada budi tu memang cukup 200 liter pun cukup. Kalau sebelum ni 300 liter cukup, 200 liter pun cukup lagi. Macam tu je. Jadi kesan terhadap abang tak nampak sangat lah, tak terasa sangat. Tak nampak. Okey setakat lah, alhamdulillah okey. Terima kasih yang tu je. Sama.